Yo guys, mesti sekarang ni ramai sangat tengah cari sinki seramik yang macam TikTok influencer tu pakai kan. Dia dah jadi satu kegilaan ramai tau. Korang tahu sebab apa? Aku pun tak tahu. Jomlah kita tengok. First, sebab rupa dia memang klasik. Seramik sink ni memang vibe modern, clean, letak dekat dapur terus auto nampak naik. Kalau korang tengok ni, dia nampak je mahal tapi tak mahal pun. Yang penting memang mesra poket. Yang kedua, senang sangat nak jaga. Korang lap je terus dah bersih. Tak payah nak pakai sabun khas tau. Lepas tu dia punya ni stain ke melekat tumpuk-tumpuk tak ada. Senang je nampak ni. Lap je dah settle semua. Yang ketiga, sinki seramik ni memang tahan panas, tahan calar. Lepas masak, letak periuk yang besar dekat dalam ni kan, memang tak ada hal. Memang boleh muat. Lepas tu korang mesti tanya, betul tak? Campak pinggan dalam ni pecah atau tidak? Korang boleh tengok. Sebab tu dia bagi sekali bottom grade ni kira macam pelindung lah. Yang paling best sekali, sinki seramik ni dia memang takkan karat tau. Korang tak perlu risau. Tetapi kalau dia punya permukaan ni lembab, dia memang maintain lawa, maintain cantik, maintain marvelous gitu. Seramik sink ni pun ada single bowl dengan double bowl juga. Korang pasang tak? Setiap sinki seramik ni memang kita akan pasang semuanya under mount. Okay guys, so kalau korang tengah ubah sikit-sikit dapur tu nak bagi nampak cantik kan, sinki seramik ni memang paling korang kena consider, paling korang kena beli terus lah orang kata. Lepas tu yang paling best, dia nampak mewah, nampak elegan. Yang paling best sekali, korang boleh terus je datang dekat alat dapur berdekatan rumah korang tu untuk dapatkan sinki seramik ni.